献血是帮助他人的一种简单而有意义的方式。在Palembang Square购物中心举行的慈济献血活动中，数十位民众踊跃参与，以实际行动奉献爱心，为有输血需求的患者带来新的希望。居港慈济基金会与Muhammad Hussein医院合作，在Palembang Square购物中心举办献血活动，现场洋溢着温馨与关爱的氛围，众多民众踊跃参与，以实际行动奉献爱心。这项每3个月举办一次的常规活动获得社会各界积极响应，原定目标为募集100袋血液，最终成功采集63袋符合输血标准的血液，并将通过Muhammad Hussein医院提供给有需要的患者。Membantu masyarakat yang membutuhkan darah, yang sedang sakit. Harapannya dengan sedikit kantong ini bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan. Ya, satu untuk sehat, dua ya untuk bagi yang membantu yang perlu kan. Harapan kita kalau yang cinta sehat kan lebih banyak pendonornya kan. Bisa juga ya bantu banyak orang yang butuh darah kan. 一袋热血传递一份希望，通过献血，民众不仅献出自己的爱心，也为正在等待治疗与康复的患者带来新的生命希望。Muhammad Aidil, PAL TV。